Masuk dia masuk macam masuk hantu gitu kan. Gegar Vaganza 11. Korang tengok saya bersama siapa? Juara 5 daripada 7 minggu. Jadi buah mulut semua orang dalam industri hiburan sepanjang 7 minggu ni. The one and only Assalamualaikum semua. Liza Aziz. Dalam persembahan yang dah lepas tu tak, persembahan mana yang akak rasa macam wow untuk persembahan akak sendiri? Saya yang paling saya suka sekali Jauh di Sudut Hati lah. Jauh di Sudut Hati. Saya tak pernah nyanyi acapella macam tu. Ikutkan saya nak nyanyi daripada mula sampai habis, tak ada muzik langsung. Tapi tu orang kata dia kena berbual kat ujung tu. Okey, saya jalan je. Saya okey je. Yang tu hebat. Tapi saya sebagai orang yang buat konten, sebenarnya dekat luar tu minggu lepas lah yang paling dapat banyak. So dia macam senang untuk orang komen. Masa Kak Liza menari tu memang semua orang komen. Dah melo. Dah melo. Actually dia macam ni tau. We expect semua tu akan bagus, but we stun tau. Macam tiba-tiba menari. Boleh. Betul, okey. Saya pun heran juga, boleh pula saya apa? Spontan ya. Ya, sebab bila kita dengar muzik tu hebat kan. Okay. Jadi mula-mula tu memang saya tone down sikit sebab saya nak jaga pernafasan. Betul. Tapi selepas tu bila dah dengar lagu tu masuk dia masuk macam masuk hantu gitu kan. Tu terus menari macam Nara tu. Okey, kita clarify sikit. Memang koreograf ke ataupun tak ada koreograf? Saya belajar benda tu satu hari tu juga. Okay. Saya ajar. So the basic step untuk lagu tu. Saya ajar dengan dancers lah. Jadi kita sama kan. Pada rest tu saya pandai-pandai sendiri lah. Oh my god. Okay. Semua orang tak tahu kan, itu adalah spontan, bukan di koreograf daripada awal. Semua yang tak tengok lagi, korang boleh tengok balik persembahan minggu yang ke-7, korang datang balik, korang komen. Itu adalah persembahan spontan. Okay, sebenarnya kat dalam posting saya pasal akak nyanyi lagu Damelo tu, ada ramai orang komen. Kita tak terkejut sebab dulu Arwah Nur Badiah adalah dia ada dancer sendiri. Dia kata Kak Liza menari daripada kecil and so on. That one betul ke tak? Betul lah. Saya suka menari kan. Masa dulu saya masuk Nomadia Dancers. Jadi saya suka menari. Jadi bila dah menyanyi tu saya kurangkan sikit lah. Tapi apabila ada persembahan macam ni lagu rancak, mesti nak kena ada menari sikit. Alhamdulillah ada lah juga. Bolehlah joget kan. Ya betul. Kita terus ke part yang ketiga. Masih lagi bersama dengan Liza Aziz. Kita lanja lagu. Okay, dekat part ni saya ada 3 jenis ataupun genre lagu yang akak belum nyanyi lagi. Actually sebelum tu saya nak tanya sikit, apa jenis lagu yang akak rasa akak masih belum keluar lagi, saya tengah tunggu lagi. Kalau bagi lagu ni habis pecah. Saya tak boleh cakap pecah lah, tapi saya akan cuba. Lagu dangdut saya suka. Alright. Lagu asli. Itu saja lah, keroncong. Tok Ram kata akak punya library besar. Dan sebenarnya lagu apa pun tak ada masalah. Okey, tak apa, kita lanja lah. Untuk yang pertama, apa kata akak lanja lagu irama Malaysia? Saya nyanyi lagu saya sendiri, iaitu Siti Payung. Lagu ni sebenarnya lagu Puan Sri Saloma. Tapi saya nyanyikan semula. Ramalah Rama di hujung ladamu, membuat sarang di dahan jati. Okey, kita tik di dalam Malaysia. Mesti pecah. Okey, kedua, akak dangdut ni excited. Mesti ramai orang excited. Dangdut, lanja sikit. Dangdut. Okey, dangdut saya lagu mak saya. Okey. Mengapa keluh diam membisu, tidakkah jiwa terharu dengan pujuk rayu tumbuhanku. Korang dengar kat situ, saya dengar depan-depan tau. Alright, yang ketiga, kita lanja rock sikit. Rock. Dunia ini panggung sandiwara, cerita yang luar biasa. Ada Mahabharata dan ada dari zaman Yunani. Mengapa kita bersandiwara? Telinga apa? Okay. Actually, ibu pun lagu BNU. Saya tak nyanyi minggu ni. Sikit lah, lagu masing-masing sikit lah. Pernah sesayang itu pernah secinta itu pernah.
Okay kak, cukup. Korang kena tengok minggu ni untuk lagu masing-masing. Tak boleh belanja banyak sangat yang tu. Itu lagu pertandingan tu. Right. Okay, untuk last kali. First, apakah ucapan akak kepada LA Force yang diketuai oleh Kak Kerry? Kak Kerry kita setiap minggu datang bagi effort, pakai pakaian, ikut tema. Actually seminggu sebelum diorang dah berbincang kat dalam grup nak pakai baju apa, nak pakai baju apa. So pastikan semua orang datang, bersorak dengan kuat sepanjang. Betul. Lepas tu sediakan makanan untuk semua orang. So apa ucapan akak untuk LA Force? Okey, ucapan saya kepada LA Force yang dikendalikan oleh Kerry, saudari Kerry, jutaan terima kasih yang tak terhingga kerana support saya selama ini, sebelum dan sekarang ni. Dan saya juga tak tahu nak cakap terharu lah ya, kerana tiap-tiap minggu datang ramai-ramai support saya, memberikan saya lagi semangat untuk menyanyi setiap pertandingan. So harapan saya you all stay healthy dan sentiasa beri support yang baik untuk saya. Terima kasih, jutaan terima kasih tak terhingga ya. Tahniah LA Force, memang antara yang paling stand out. Okay, lastly untuk peserta-peserta lain dan keseluruhannya adalah peminat-peminat Gegar Vaganza. Okay, kepada peserta-peserta yang lain, saya harap mereka semua stay strong, stay healthy dan cuba sebaik mungkin untuk ke final. Saya harap semua pergi final tapi kita tetap siapa saya untuk format pertandingan. Tapi saya harap semuanya pergi dan saya harap semuanya nyanyi dengan baik. Dan kepada peminat-peminat yang sama jugalah, jutaan terima kasih tak terhingga support saya daripada dulu sehingga sekarang. Saya tak dapat nak ucapkan lagi. Terima kasih jutaan terima kasih ya. Alhamdulillah. Keep support Liza Aziz, keep support semua peserta Gegar Vaganza, keep support GV11. Kalau korang nak join Vaganza, korang boleh join peraduan dekat Astro Malaysia punya IG. Dekat sana korang boleh dapat 2 tiket untuk tonton secara live. Kalau korang kan tengok kat TV tu dah best, korang tengok kat pentas lagi best. Ni tengok depan-depan lagi best. Alright. Okay, terima kasih Kak Liza. Terima kasih banyak-banyak bagi masa untuk saya. Alhamdulillah. Kalau korang nak tengok lebih banyak GV11 punya konten ataupun entertainment konten, korang follow saya sekarang. So it's Aina Abdul ataupun Ernie Zakri. Nervous kak? Relax. Okay, I kena relax ni. Masih lagi bersama dengan Liza Aziz. Alright, kita ada rapid fire question. So saya tanya soalan, akak pilih between dua jawapan. Alright, untuk yang pertama, penyanyi wanita 3 generasi. Generasi pertama adalah Sheila Majid ataupun Ella. Sheila Majid, alright. Macam tak terkejut ya. Okay, yang kedua, Ramlah Ram ataupun Ziana Zain. Ziana Zain, okay. Okay, ini adalah penyanyi baru yang sekarang tengah besar. I think akak tahulah dua-dua ni. Ramai orang tak boleh jawab dengan tepat. I mean, diorang berbelah bagi. So, it's Aina Abdul ataupun Ernie Zakri. Saya pilih dua-dua. See? Abang tak boleh pilih. Okay, alright. Akak minat Bollywood? Suka Bollywood. Okay, kita ada beberapa pilihan untuk Bollywood. First adalah Shah Rukh Khan ataupun Salman Khan. Shah Rukh Khan. Kajol ataupun Rani Mukherjee? Kajol. Okay, kita bagi satu lagi penyanyi lelaki ya. Awi ataupun Amy Search? Awi. Okay, last untuk rapid fire, apa yang terus keluar dekat akak punya fikiran bila kita cakap Gegar Vaganza? Oh, dahsyat. Apa ni, program yang sangat hebat dan dia mengembalikan balik artis-artis yang lama yang kurang popular dan naikkan nama mereka kembali. Betul. Dan memberi rezeki kepada mereka semua ya. Betul. Ramai yang lepas Gegar Vaganza jadi lebih besar daripada sebelumnya. Ya, betul. Alright, okay. Tahun ni Kak Liza masuk Gegar Vaganza dan jadi tsunami dekat Gegar Vaganza. Betul tak? Sama tak orang komen kat Kak Liza macam tu? Saya tak baca sebenarnya, tapi asisten saya dengan manager saya baca semua, tapi alhamdulillah semuanya baik-baik ya. Siapakah Kak rasa pencabar Kak yang paling uish? Pada saya semuanya mencabar. Pada saya semua mencabar. Betul. Tapi yang saya tengok yang ada potential adalah Delima. Okay. Sebab mereka tu bukan seorang, 3 orang dan bukan senang nak nyanyi lagu berharmoni ni. Jadi setiap episod tu mereka menyanyikan dengan baik sekali. Kita tak tahu akan datang macam mana kan. Mungkin lebih dahsyat daripada ni. Untuk rekod Kak, daripada season 1 hingga season 10,
ada yang pernah buat comeback daripada minggu ke-6 ke atas dan jadi juara juga. So it's open dan kita rasa ada banyak lagi yang semua orang akan persembahkan. Dan dalam persembahan yang dah lepas tu lah, persembahan mana yang akak rasa macam wow, macam salah satu persembahan yang macam this is something ni. Macam yang untuk peserta lain tu yang paling saya terperanjat ialah Dirga lah. Dia punya lagu Kelantan tu kan, dengan Dikir Barat tu lepas. Dan semuanya hebat-hebat. Pada saya semua hebat-hebat. Tapi yang saya terperanjat ialah Dirga lah. Dirga tu patut. Untuk persembahan akak sendiri? Saya yang saya suka sekali Jauh di Sudut Hati lah. Jauh di Sudut Hati. Saya tak pernah nyanyi acapella macam tu. Ikutkan saya nak nyanyi daripada mula sampai habis, tak ada muzik langsung.